Pernah tak anda pergi ke perpustakaan dan nampak nombor-nombor pelik kat tepi buku tu? Macam kod rahsia kan? Hari ni kita nak bongkar misteri di sebalik nombor-nombor tu. Kita akan kenal dengan sistem pengkelasan perpuluhan Dewey. Bunyi macam grand, tapi percayalah, ia sebenarnya satu sistem yang sangat power dan akan ubah cara anda pandang perpustakaan selamanya. Okey, bayangkan kita masuk je perpustakaan. Wow, rak buku tinggi sampai ke siling beribu-ribu buku, kiri, kanan, depan, belakang. Semua ni macam harta karun ilmu kan? Tapi, nak mula dari mana? Serius, boleh jadi pening kepala dibuatnya. Mesti anda pernah rasa macam ni kan? Pusing-pusing antara rak, tengok tajuk buku satu-satu, tapi buku yang kita nak cari tu macam main sorok-sorok pula. Betul-betul macam cari jarum dalam jerami. Kalau anda pernah rasa macam tu, jangan risau. Anda tak keseorangan. Tapi, macam mana kalau saya cakap yang sebenarnya memang ada satu peta rahsia? Yap, satu sistem genius yang dicipta khas untuk susun semua ilmu pengetahuan kat dunia ni. Satu kod yang akan bawa kita terus ke harta karun ilmu yang kita cari. Inilah yang kita nak bedah siasat hari ni. Dan inilah dia, sistem pengkelasan perpuluhan Dewey. Cara paling senang nak faham. Anggap je ia macam GPS untuk buku. Betul, GPS. Cuma bezanya, ia tak guna koordinat. Sebaliknya, ia guna nombor untuk bagi alamat yang unik pada setiap sublet yang wujud. Jadi, setiap buku tu ada rumah dia sendiri. Senang kan? Okey, jom kita tengok macam mana benda ni berfungsi. Asas sistem Dewey ni sebenarnya simple gila. Bayangkan semua ilmu dalam dunia ni, semua sekali dibahagikan kepada 10 kumpulan besar je. Kita boleh panggil ia 10 benua ilmu pengetahuan. Nah, inilah dia 10 benua tu. Mula dari 00 untuk benda-benda macam ensiklopedia, sampai ke 900 untuk geografi dan sejarah. Ada falsafah, agama, sains, seni, semuanya ada kat sini. Yang bestnya, setiap satu buku bukan fiksyen kat perpustakaan tu mesti akan jatuh dalam salah satu daripada 10 kategori ni. Inilah starting point kita. Dan jangan ingat kategori ni sempit tau. Cuba tengok, dalam 200 agama, kita boleh jumpa pasal semua kepercayaan di dunia. Lompat ke 600 teknologi, kat situ ada buku pasal kejuruteraan dan sebelah dia mungkin ada buku pasal memasak. Jauh gila kan beza dia? Ini nak tunjuk betapa luasnya setiap benua ni. Okey, 10 kategori besar tadi tu baru pemanas badan je. Sekarang, barulah kita masuk bahagian yang paling power pasal sistem ni. Keajaiban Dewey yang sebenar ialah macam mana ia boleh bawa kita dari sesuatu yang sangat umum sampailah ke subjek yang super spesifik. Jom kita guna satu contoh. Katakan kita minat sains. Okey, kita akan mula kat rat 500, iaitu sains tulen. Lepas tu, kita kecilkan skop sikit. Kita nak tengok pasal haiwan je. So, kita pergi ke 590, sains haiwan. Nak lagi spesifik, kita nak cari pasal mamalia je. Terus kita tuju ke 599. Nampak tak? Makin banyak nombor, makin spesifik subjeknya. Inilah kuncinya. Setiap nombor yang kita tambah tu, dia berfungsi macam penapis. Dia tapis semua buku lain sampailah kita betul-betul jumpa apa yang kita nak. Macam kita zoom in guna Google Maps. Makin lama, makin dekat dengan destinasi kita. Mesti ada yang terfikir, okey, tapi kalau subjek tu sangat-sangat spesifik macam mana? Bagus soalan tu. Di sinilah hero kita yang seterusnya muncul, titik perpuluhan. Inilah superpower sebenar sistem Dewey. Peraturannya mudah je. Lepas 3 nombor yang pertama, kita letak 1 titik perpuluhan. Dan nombor-nombor selepas titik inilah yang membolehkan kita menyelam jauh lebih dalam lagi. Jom kita tengok satu contoh lengkap dari A sampai Z. Okey, kita mulakan dengan yang paling luas, 900. Ini adalah benua geografi dan sejarah. Besar gila ni. Merangkumi sejarah seluruh planet bumi. Sekarang kita letak satu nombor. Nombor 5. Jadi 950. Serta-merta kita dah zoom in dari satu dunia kepada satu benua je, Asia. Tambah lagi satu nombor. Nombor 9. Kita dapat 959. Peta kita jadi lagi kecil. Daripada seluruh Asia, sekarang kita fokus kat rantau kita je, Asia Tenggara. Dan inilah dia, kita letak titik perpuluhan, tambah nombor 5. Dan kita sampai ke destinasi kita, 959.5, alamat spesifik untuk sejarah Malaysia. Nampak tak? Dari seluruh dunia kita dah sampai ke negara kita sendiri. Power kan?
Jadi sekarang bila anda nampak nombor-nombor kat buku tu, ia bukan lagi kod misteri. Ia adalah peta. Dan kunci untuk baca peta tu dah ada kat tangan anda. Jadi apa lagi? Gunalah. Percayalah, bila anda dah faham kod ni, pengalaman anda masuk perpustakaan akan 100% berbeza. Anda bukan lagi sekadar pelawat yang pening-pening, tak. Anda dah jadi seorang penjelajah, seorang navigator ilmu. Okey, ni satu lagi contoh best untuk tunjuk betapa bijaknya sistem ni. Tengok perbezaan dua nombor ni. Dua-dua pasal Malaysia. Tapi 959.5 untuk sejarah dan 951.95 untuk geografi. Beza dia kat mana? Kat nombor kedua tu. Satu nombor je yang berubah, tapi ia terus membezakan antara kisah tentang masa dengan kisah tentang tempat. Kan genius tu? Jadi, kesimpulannya, sistem Dewey ni, ia lebih daripada sekadar nombor atas buku. Ia sebenarnya adalah satu bahasa universal. Satu bahasa yang sama yang diguna oleh hampir semua perpustakaan di seluruh dunia untuk susun ilmu. Supaya siapa-siapa pun, tak kira kat mana, boleh cari apa yang mereka nak. Termasuklah kita semua. Jadi, persoalan untuk anda sekarang bukan lagi macam mana nak cari, tapi apa yang nak dicari. Sekarang, anda dah ada peta rahsia ni. Harta karun apa yang anda akan cari dulu? Bila pergi perpustakaan nanti, fikir-fikirkan. Selamat meneroka!